Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN Kelantan mengesan lebih 10 kes membabitkan penyalahgunaan label jualan rahmah di beberapa premis jualan di negeri ini setakat September lalu. Pengarah KPDN Kelantan, Azman Ismail berkata pihaknya menerima beberapa aduan daripada orang awam yang mendapati ada peniaga melakukan kesalahan tersebut pada premis dan produk jualan walaupun tidak berdaftar dengan KPDN. Jualan rahmah bawa ke Pulau Asal. Tapi salah, tapi tidak berdaftar dengan kita. Tidak daftar dengan kita dan harga pun suka-suka dia buat. So sekarang ni kes tu berapa banyak dah? Lebih kurang berapa banyak kes berlaku? Rasa lebih daripada 10 kes tadi kata. Lebih 10 kes dilakukan. Yang terbaru-baru ni pun ada satu kes di Kadok. Tahun ini Tahun ni bulan lepas. Beliau berkata demikian kepada pemberita di sidang media selepas majlis penyerahan kunci rumah Ihsan Madani di bawah inisiatif Payung Rahmah di Mukim Cik Latif Pantai Mekmas di sini hari ini. Hadir sama Presiden ATH Group Nur Lisan Ramzai. Beliau menjelaskan peniaga terbabit menggunakan label rahmah bagi menarik pelanggan dengan memberi tanggapan kononnya mereka menawarkan harga lebih murah sedangkan harga yang dijual adalah harga biasa. KPDN ni kajian bagi 30% less. Tak, tapi dia bagi harga biasa tapi dia guna ramah. Jadi bila pergi beli tak ada murah pun sama je macam atas pasar raya. jadi rakyat tertipu. Jadi rakyat kan bagi ramah KPDN. Cuma dia nak tarik pembeli, nak tarik klien tu dia gunakan wording ramah. Azman berkata pihaknya memandang serius perkara ini kerana ia boleh mengelirukan pengguna, lebih-lebih lagi apabila ada peniaga yang mendakwa menjual barangan jualan rahmah walaupun tidak mematuhi senarai dan harga barangan yang ditetapkan dalam garis panduan program tersebut. Menurut beliau, setakat ini tiada tindakan kompaun dikeluarkan. Sebaliknya, pihak KPDN memberi nasihat dan amaran awal kepada peniaga terbabit supaya tidak mengulangi kesalahan sama. Konsep kita tindakan kita nasihat barulah. Kita bagi nasihat. Ada kompaun semua lagi. Tak ada lagi lah. Ada nasihat dulu. Nasihat dia kalau tak follow boleh ni. Itu memang prinsip saya gitu. Saya tak akan minta account report. Kecuali kita dah bagi amaran, sekali tak dengar, dua kali tak dengar, kali ketiga tu tak ada amaran. Tambah beliau, kes-kes yang dikesan bukan sahaja membabitkan koperasi dan pasar raya, malah turut membabitkan kedai runcit dan pasar mini di sekitar Kota Baru dan Tumpat. Setakat ini tiada kes membabitkan kontraktor atau pembekal lain dikesan. Ada koperasi, ada kedai-kedai biasa, mini market, apa semua. Ada. Dan bila kita tegur, ya ubahlah. Jadi kontraktor ada? Kontraktor ada? Kontraktor setakat ni tak ada. Azman turut menjelaskan bahawa KPDN mempunyai 25 jenis barangan yang tersenarai dalam senarai harga jualan rahmah termasuk barangan asas tertentu, namun tidak semua produk boleh dimasukkan di bawah program tersebut. Ada. Untuk SOP kita ada. Kita ada 25 barangan-barangan yang kita SOP kan di dalam program rahmah ni. Mereka kata simple, semua benda boleh masuk. Bukan semua. Dia ada benda-benda yang boleh, ada benda